Orang ni celup tangan dia dalam logam yang cair. Lepas tu tangan dia tak jadi apa-apa pun. Padahal logam yang cair ni dia punya kepanasan tu dah beratus degree Celsius dah. Dia macam ni. Sebelum dia celup tangan dia dalam logam tu, dia dah masukkan dalam air terlebih dahulu. Air ni lah yang melindungi tangan dia daripada terbakar. Sebab bila permukaan yang sangat panas bersentuhan pula dengan air tu dia akan jadi wap dengan secepat mungkin. Wap itulah yang akan menjadi perantaraan antara kulit dan juga logam cair tadi. Dan seterusnya mengurangkanlah kadar pemindahan haba. Fenomena ni dipanggil sebagai Leidenfrost Effect. Kita boleh cuba tengok fenomena ni dekat rumah. Tapi jangan letak tangan dalam logam yang panas. Kita ambil kuali dekat dapur tu dan panaskan kuali tu. Biar dah betul-betul panas, kita titiskan air atas kuali tu. Dan kita boleh nampak air tadi dia tak terus evaporate. Okay, dia akan bergerak-gerak atas kuali tu. Sebab lapisan air yang bersentuhan dengan kuali tadi terus bertukar jadi wap. Wap ni lah yang memperlahankan pemindahan haba dari kuali ke air yang dekat bahagian atas tu. Jadi air tu tak terus evaporate.